Siapa tu? Tu, nama dia Najwa, arkitek. Kita ada projek apa? Saya tak tahulah. Tak buat air ke? Tak ada pun, dia tak suruh buat air pun. Sila. Pangko memang exotic Mesti pergi lagi ya. Tak jemur kan? Boleh je. Noah, saya turun bawah kejap Boleh je. Ya. Jom. Awak ni tak lebih-lebih sangat ke? Nanti lain pula jadinya. Saya tak kisah. Janji berkesan. Saya dah penat. Suka hati awak lah. Jangan nanti saya yang kena sudah. Dari kerana mata. Assalamualaikum. Arisa? Lili? Waalaikumsalam. Arisa, Azra datang ni. Hai. Apa-apa. Oh, nak peluk juga. Janganlah peluk. Setiap ada ni kuat sangat. Nanti terkepit baby dalam perut. Masuk. Masa sini kan bila Azhar tak ada. Rambut ni pun tak ada siapa nak tocangkan. Tapi mesti Azhar ni bahagia sangat-sangat. Tengok lagi. Seri-seri. Bercalang. Boleh pada duduk. Astagfirullahaladzim. Duduklah, duduk. Terlupa. Terima kasih. Maklum mana maklum? Mak, mana lagi kalau bukan keluar dengan Akif. Mak tu dah keliru yang mana satu anak dia. Manja sangat dengan Akif. Eloklah macam tu. Maklum rapat dengan Akif. Tak macam Azhar. Kesian lah pada dia. Azhar nak pergi mana Pak? Azhar nak pergi mana lagi? Buat air tersayang lah. Astagfirullahaladzim. Punyalah seronok berborak. Abang nak ikut sekali boleh? Jangan ada. Duduk situ je. Arisa dengan Akif macam mana? Kulit dah nak tersiat. Nak juga tarik tali. Macam tu lah dia. Ada ke macam tu? Arisa, dulu Azhar ni 2 tahun abaikan Real tu tahu sebab terlalu ikut sangat cakap mama tu. Sebaiklah Real tu punya abah. Kalau tak, mesti dah cari perempuan lain. Encik Akif tu pun dia memanglah baik. Tapi dia manusia biasa juga. Kan Azhar kan? Sabar dia tu pun ada tahap dia juga. Kan Azhar kan? Jadi tak payah nak ego sangat. Kan Azhar kan? Betul. Hei, Arisa. Dah lah, ingat apa? Ego dengan dekil tu tak bawa ke mana pun. Kalau betul Arisa cintakan Akif, percaya je kat dia. Maafkan dia. Dah lah, jom. Tak bangun? Awak nak ke mana?
Majlis Gala Fashion. Oh. Ingatkan awak yang nak buat perkembangan fashion. Saya belum bagi tahu awak lagi. Awak nak jadi nenek. Azhar dah mengandung 3 bulan. Tapi dia tak makan pil kontraseptif tu. Kenapa? Awak tak seronok ke nak dapat cucu? Seronok? Ha? Saya belum nak jadi nenek lah. Kenapa dengan awak ni? Ha? Anak kita kan dah kahwin. Dah sampai rezeki dia nak dapat anak. Sepatutnya awak kena bersyukur. Awak nak jadi datuk, awak punya pasal. Saya belum nak jadi nenek lagi tau. Kalau awak tak nak jadi nenek, tak apa. Saya dah lama jadi datuk. Nanti cucu kita boleh panggil awak Datin. Masih. Pak, Azhar rindu kat Mama. Mama marah ke Azhar lagi tak? Papa pun sebenarnya tak tahu bila yang Mama Azhar tu tak marah. Muka dia tu kelat, cemanjang. Kalau dia senyum pun Papa dah tak ingat dah. Mama tahu tak Azhar mengandung? Dia tak suka kan? Azhar, Mama Azhar tu kan takut jadi nenek. Jadi Papa cakap kat dia, nanti cucu dia akan panggil dia Datin. Maknanya memang Mama tak nak jumpa Azhar. Azhar, Papa rasa banyak yang Mama Azhar nak bercakap dengan Azhar. Jadi lebih baik buat masa ni Azhar tak perlu jumpa dia. Bagi dia masa sikit. Papa sampaikan salam Azhar dekat Mama Cakap dengan dia Azhar minta maaf sangat. Azhar sayang kat Mama. Sini. Azhar, Papa akan sampaikan. Papa akan cuba buat Mama sampai faham.